Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafira Nazari daripada Sedekah House Bank Islam. Dan hari ini kita akan adakan sesi bola bicara santai di mana kita akan merangkul pelbagai topik-topik yang menarik dan khususnya dalam keuangan sosial. Tak lengkap kalau ada moderator tanpa ada orang yang kuat. Jadi hari ini kita sangat-sangat bertuah sebab individu yang kita nak jemput ini adalah individu yang boleh dikatakan frontliner ataupun practitioner dalam keuangan sosial. Beliau ialah Encik Muhammad Zikri Muhammad Syairi, pengarah bahagian keuangan sosial Sedekah House Bank Islam. Jadi jom tanpa buang masa, kita jumpa beliau. Oh dah. Apa khabar Fira? Alhamdulillah, khabar baik Ustaz. Ustaz macam mana? Alhamdulillah, sihat seadanya Fira. Umur dah banyak beginilah. Yeah. Okey, Ustaz, hari ni kita nak buat macam sesi bola bicara secara santai lah. Tapi topik kita ni lebih kepada educational lah. Bila kita pandang Ustaz, kita nampak satu orang kata macam brand, iaitu keuangan sosial. So, kadang-kadang orang kat luar sana kan, dia nampak keuangan sosial ni macam CSR ataupun zakat dan macam tu lah. Dalam konteks bank Islam sendiri, kita nak tahu daripada Ustaz, apa itu keuangan sosial tu sendiri? Keuangan sosial dalam konteks bank Islam ni sebenarnya kita betul-betul anglekan dia supaya menunjukkan bahawa bank itu ada peranan dalam usaha untuk membangunkan masyarakat. Keuangan sosial ni definisi dia amat luas, Fira, dan kita tidak ada satu definisi yang begitu khusus. Cuma dalam konteks bank Islam ni, bila kita bermula keuangan sosial pada tahun 2018 dulu, kita cuba untuk menggabung jalinkan di antara dana-dana filantropik, dana-dana keuangan sosial, macam kalau dalam konteks kita Islamic Social Finance, zakat, wakaf dan sedekah itu kita gabung jalinkan dengan produk-produk perbankan tradisional supaya kita dapat menggunakan produk tersebut tadi kepada kelompok-kelompok yang vulnerable. Sebab apa? Sebab akhirnya kita nak bangunkan kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok yang miskin, B40, asnaf dan sebagainya. Tetapi macam mana melalui perbankan ataupun melalui bank Islam ini kita dapat laksanakan benda itu dengan lebih berstruktur, dengan lebih impactful. Itu yang paling penting dalam konteks keuangan sosial di bank Islam. Korang nak dengar kan, menarikkan topik yang kita borak tadi. So kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut tentang topik-topik keuangan sosial ataupun Sedekah House sendiri, jangan lupa untuk follow kita punya social media.